Ada orang takut beli emas sebab risau tak boleh jual balik nanti. Jawapannya mudah sangat. Emas ini tak ada tempoh matang untuk dijual balik. Emas ni logam bernilai, dia tak rosak, tak luput dan tak reput walaupun kita simpan 20 hingga 50 tahun. Yang paling penting, bila nak beli emas fizikal, pastikan ketulinannya sama ada gold bar ataupun dinar atau emas perhiasan 916. Masalah yang timbul adalah bila orang beli emas yang bukan emas fizikal yang sebenar. Dan hari ni banyak platform emas digital yang kita tak pernah pegang, tak tahu emas itu wujud ke tidak. Jadi itulah yang buat orang takut sebab bila nak jual rupanya tak ada emas langsung. Jadi Public Gold menyediakan account gap platform emas fizikal yang boleh dikeluarkan bila-bila masa sahaja yang anda mahu. Buktinya apa? Emas Public Gold ada sijil keturunan, nombor siri, boleh difizikalkan melalui Gold ATM atau boleh pick up di cawangan atau hantar ke rumah anda. Bukan nombor dalam skrin sahaja. Ini emas yang betul, boleh pegang dan boleh jual. Jadi kalau anda nak simpan emas yang selamat, jelas dan patuh syariah, boleh rujuk pin video di profil ataupun boleh isi beg biru sekarang.